Okay, tengok ni Alana Shabu-Shabu baru RM8.99. Kalau korang nak murah lagi, korang beli ni RM37. Nak dapat sekilo terus besar macam ni. Boleh 5 orang makan. Tahu roll macam ni baru RM7. Kalau korang nak tahu jenis nipis pun ada macam ni, RM8.90. Cuma kalau nak buat sos dia, yang ni mahal sikit lah, RM9. Boleh makan ramai-ramai macam ni. Ataupun korang nak jimat lagi, korang boleh beli terus 500ml RM20 macam ni. Lepas tu korang dapatkan je sos Ajido Kombu Suyu ni. Harga dia dalam RM14. Dia boleh buat untuk 7 hidangan ataupun 7 orang. Cara nak bancuh dia pun senang je. Korang perlukan 1 bahagian sos dengan 3 bahagian air untuk hotpot. Bancuh jadi 1.4 liter. Dan buat masa sekarang dia bagi promotion juga, dia bagi free teriyaki sos ni. Gaul-gaul dengan daging shabu-shabu korang, and then nak grill memang layan. Total tadi lebih kurang dalam RM80 macam tu, tak silap aku. Dan kalau korang makan dekat kedai 5 orang, at least 200.5 lebih ke atas. Kalau korang nak jimat, nak makan sukiah ramai-ramai, happy-happy dengan family, better buat sendiri je dekat rumah. Seperti biasa, link ada aku sediakan dekat bawah.